khabar. Kerajaan Negeri Kedah bertegas dalam pelaksanaan undang-undang syariah ke atas individu yang meninggalkan solat Jumaat di negeri ini. Ia bukan semata-mata untuk menghukum, sebaliknya bertujuan mendidik serta meningkatkan kesedaran dalam kalangan umat Islam mengenai kepentingan ibadah itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Agama, Komunikasi dan Penerangan Negeri, Datuk Muhammad Azam Abdul Samad berkata, mana-mana individu Islam yang gagal menunaikan solat Jumaat tanpa unsur syar'i boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 13 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah Darul Aman 2014. Katanya peruntukan itu menetapkan bahawa mana-mana lelaki beragama Islam yang meninggalkan solat Jumaat, khususnya jika dilakukan berulang kali seperti 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan syarak, boleh dikenakan hukuman denda, penjara atau kedua-duanya sekali. Menurut beliau, Seksyen 13 Enakmen tersebut memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.